Sebenarnya super lagi lain juga. Apabila awal tahun, biasanya kita buat majlis untuk menyampaikan beasiswa sekolah rendah, beasiswa sekolah menengah kepada anak-anak di Lipang ini yang diberikan oleh Kerajaan Pahang melalui agensinya Yayasan Pahang. Yayasan Pahang ini ditubuhkan tahun 1981. 82 sebenarnya. 83 mulai bergerak. Masa itu pengurusinya ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, yang sekarang ini Perdana Menteri Malaysia. Datuk Seri Najib pengurusi pertama Yayasan Pahang ni. Bukan pula Malaysia beritahu Datuk Seri Najib pengurusi pertama sekarang ini Perdana Menteri Malaysia. Saya pernah Najib Perdana Menteri. Ya, ini nak cerita katanya sejarah. Lepas itu Tun Khalil Yaakob. Tahun 1999 Adnan Yaakob. Sejak dulu sampai sekarang kita sentiasa berubah ke arah lebih baik. Kalau dahulu kita mula dengan bantuan hanya 10 juta tahun 83, kemudian lebih kurang tahun 1999 22 juta. Pada hari ini kita belanja 62 juta. 2011 ni 62 juta kita belanja. Sepanjang perubahannya dari 1983 sampai sekarang ni 2011, kita dah beri duit pada budak-budak, anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar-pelajar universiti sebanyak 600 juta ringgit. 600,000 pelajar-pelajar kita dapat faedah ni tak kira. Melayu ke Cina, India, orang asli, orang penjabi semua dapat faedah. Satu Malaysia ni zaman tu Sri Najib jadi Perdana Menteri, zaman sekarang super. Kita tak kira. Bahkan kadang-kadang lagi orang asli lagi tu lagi banyak kita bagi. Semua kita tanggung. Bagi dia tahu. Mana yang kita di Pahang ni sentiasa lebih berat tentang hal pelajaran. Apabila saya mula dengan takdir Allah SWT jadi ketua 1999, 2000, 2001, 2002, saya beritahu Datuk saya, dia Datuk dah pemerintah dia. Saya beritahu Datuk saya, ingat, kita mesti memberi bantuan seboleh-bolehnya. Dan saya tak nak tengok budak-budak, anak-anak kita berhenti sekolah sebab tak mampu, sebab mak ayah tak mampu. Jadi saya beritahu Datuk saya, buatkan tentang cari jalan, kita bawa lembaga pemegang amanah, cari jalan supaya pelajar-pelajar sekolah rendah dalam Malaysia dia tak ada kerajaan negeri yang bagi bantuan pelajaran kepada budak-budak sekolah rendah. Sekolah rendah apa dapat beasiswa mulai pada tahun 2002. Jadi sekarang ni kita ada untuk pelajar-pelajar sekolah rendah beasiswa sekolah rendah. Nilainya RM250 setahun. Mana RM20 sebulan lah. Lepas lah duit bah ke atau kita naikkan sampai RM500. Hari ni anak-anak sekolah rendah ambillah RM250 ni beri pada mak ayah. Mak ayah simpan. Jangan pula beli minyak motor, beli minyak kering, pula takar. Untuk anak-anak sekolah. Lepas tu yang pelajar sekolah menengah kita bagi RM500. Anak-anak kepada mak ayah saya nak beritahu. Kita kena ingat betapa bertuahnya kita di Malaysia. Walaupun kita tengok negara-negara lain, sama ada negara jiran yang dekat, jiran yang jauh, di Timur Tengah, Latin Amerika, Afrika, kicuh, gaduh, kacau gila, kita alhamdulillah. Walaupun negeri kita kecil, faham? Walaupun Malaysia kita kecil, negara kita kecil, tapi kita boleh menyusun pentadbiran kita dengan baik. Kenapa orang lain itu rakyat ni memberontak? Senang je. Dia orang memberontak sebab nak sekolah tak ada peluang, nak kerja tak ada kerja, rakyat susah, kerajaan tak ambil tahu. Kita di Malaysia ni sejak kita merdeka sampai sekarang ada rancangan tahunan ni setiap tahun, ada rancangan 5 tahun je, sekarang dah masuk rancangan Malaysia ke-10. Kerajaan mengatur elok. Kalau kita ambil contoh di Teluk Sentang ni, jalan dulu tanah merah, lepas tu letak sikit, baiki sikit, sekolah begitu juga kecil jadi besar, nak turun padang cantik, sekolah cantik, jalan raya cantik, tak boleh lah. Belanja kita sekali beransur-ansur, sekali pun tak boleh. Itu ada rancangan 1 tahun, rancangan 5 tahun dan seterusnya. Jangan kita ingat, negeri lain tengok senang nak memberikan kerjaan. Dia orang pilihan raya pun tak pernah. Kalau buat pilihan raya pun dia tak pernah kalah. Seperti undi, pusing-pusing.
Macam kita tak boleh. Bila kita mengundi, semua parti ada wakil dia. Polis pula berkecuali ikut pula parti itu pilih dengan wakilnya. Tak ada cara langsung orang nak tipu. Tak ada orang kata pula kerajaan tipu pergi lagi. Tak ada cara tipu. Kalau kita tipu, kita tak kalah 5 negeri. Kita tak kalah 23 senang tuan-tuan. Sebab kita terus. Rakyat tak suka, kita beritahu tak suka. Rakyat suka, dia undi kita. Macam 2008 dulu. Barisan Nasional, kerajaan sekarang ni hilang 2/3. Hilang 5 negeri. Tapi ni gimana? Yang buat pengumuman pelajar-pelajar yang balik dari Mesir, kita bagi duit poket 500. Mereka yang akan balik ke Mesir, kita bagi tiket kapal terbang. Nak gimana buat dulu? Faham buat dulu. Faham buat dulu. Bila berlaku saja kejadian di Mesir itu, kita telah pun memantau masa ke masa. Kita ada pegawai Ustaz Farid di sana. Saya ketua pula Datuk Zulkifli pun pergi melawat, kita terangkap di sana. Lepas itu usaha Majlis Sebatan Negara Datuk Tajudin ada di sana sampai pukul 3 pagi. Ini telefon buruk ni. Orang tak makan. Ustaz Farid call Datuk Zul, SMS Datuk Tajudin, SMS pelajar-pelajar kita selamat. InsyaAllah semua selamat. Dapat pula satu panggilan daripada Kementerian Negeri pula. Anak saudara dia hilang 3 hari. Mak dia tak dapat nak tahu. Ayah tak dapat nak tahu apa gaya. Saya SMS ke Datuk Zul, tolong tengok sikit budak. Ada tak jumpa tak? Tak lama kemudian 2 jam dia kata ada. Budak selamat. Hari Asrama Pahang. Begitulah keadaan. Bila balik tu, kerajaan Malaysia hantar pula 3 kapal tembak untuk udara. Mas ada 1. Asia ada 1. Tuan-tuan, kos bawa balik ke 60 juta. Tapi ada negeri beritahu, negeri pemegang, ini bukan belajar kerajaan persekutuan. Belajar kita, dia kapal dia bawa budak dia balik. Padahal nanti kerajaan Datuk Seri Najib yang bawa budak dia balik 60 juta. Tapi dapat dikeluarkan kos sebabnya ada pula bantuan pada Raja Abdullah, Raja Arab Saudi. Setelah pula pergerakan rapat dengan Perdana Menteri. Kalau orang itu jumpa 15 minit je mengarap. Saya ikut Perdana Menteri itu dapatlah, duduk jauh sikit. Tapi jam tangan dapat juga 1. Bagi kerajaan Arab, kerajaan Melayu dapat 1. Macam ikut, bukan bawa beg Perdana Menteri, dapat juga masuk. 1 jam setengah Datuk Seri Najib dapat mengarap kerajaan Melayu. Bila berlaku krisis ni, terus 2 jumbo jet Saudi Arabia bawa budak kita balik. Patut-patut 61 juta kos. Dapatlah jadi kurangkan sikit 30 juta. 30 juta bawa balik tuan-tuan anak kita ni. Siapa bawa balik? Kita siapa? Kerajaan apa? Barisan Nasional. Siapa ketua tu? Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita kena faham situ. Anak-anak bukanlah pada budak politik dia. Kita ke mak ayah awak ni. Orang ni pada tak ada benda. Mak ayah ni pada benda sikit. Program ni. Lagi lain kacau bilau. Kita selamat. Jangan kita bawa-bawa. Tapi di Malaysia ni jangan cuba lah. Kalau lagi besok nak bagi tengah jalan tu banyak ada kutu, janganlah. Tak ada sebab. Apa sebab? Kerajaan tak demokratik. Demokratik pilihan raya ada pelayan kecil. Jalan. Siapa nak masuk? Tak ada masalah. Buku bersih, tak ada buku bersih. Orang salah pergi cara. Tak salah, tak ada masalah. Pergi ke rumah. Kita kerja dulu. Kelapa sawit naik harga, getah pun elok juga. Sekarang dia jadi gani, tak guna lah. Elok dia getah pagi-pagi, dia jadi gani. Jadi satu pasal minggu tu bukan ada timur. Dia pernah lebih tu. Gani dia pergi nak beli ikan. Tak ada benda. Datang dia getah kelapa sawit je. Beli ikan kecil. Ikan kepiat nak lampap. Gani beli. Tapi orang yang kelapa sawit kita ada ikan gerai, ikan patin, ikan lembap. Pada kita ni, kita bagus. Semua ni kita ada pemerintahan stabil. Jadi tuan-tuan buat anak-anak dijaga elok. Budak-budak ramai-ramai ni kita tak tentu tahu nasib dia macam mana. Ada yang mungkin nasib baik, ada yang mungkin kurang sikit. Ini ramai ni. Nanti besok jadi pengarah Jabatan Hal Ehwal Asli. Ramai tengah besok tak jadi wakil rakyat. Mungkin ada jadi menteri sendiri. Syaratnya ada pelajaran, ada pendidikan. Ini Tuan Syed jadi calon pula.
Dia perlu kecil je. Lepas kau kebak, dia tak boleh. CJ. Nama dia pergi Mesir, bukannya dulu. Saya tanya dia, awak CJ awak mana? Dia lama sekarang ni. Saya dengan cerita dia tak boleh. Dia tunjuk CJ ni. Orang macam-macam tak kena. Kamal Syahri dia tak boleh. Yang mengatakan ada orang menjadi jutawan, jadi babi. Dia tak boleh. Dia tak boleh Mesir. Itu bohong. Pergi je belajar, balik. Tak ada CJ. Bukan buruk orang tidak. Usaha walaupun orang asli belajar. Saya nak ingatkan, belajar rajin-rajin, cari cemerlangan. Sekarang ni tak ada dah 4A, 5A tak main dah, 10, 11, 12, 13A. Itu yang usaha. Zaman saya dulu sedang elok dulu tak apa. Zaman sekarang ni yang usaha sekarang ni ialah untuk kita berusaha belajar sungguh-sungguh. Kalau ada yang susah, yang betul-betul teruk, biar dapat usaha yang baik. Dunia yang akan datang ni dunia penuh cabaran. Jadi global. Pukul 4.30 kita beritahu kalau saya boleh menjadi calon. Pukul 4.35 orang pada Mekah dah itu kata. Lebih cepat tu. Dia kata terima kasih lah mencalonkan kalau saya baik benda dia. Calon yang paling elok lah pada dia. Daripada kita semua lah. Yang lain tu pun bagus juga. Tapi calon ni tepat je satu. Itulah masalah kita. Jadi kita calonkan kalau saya baik. Anak-anak semua belajar rajin. Cikgu pun begitu juga. Berilah kerja dan dedikasi. Lepas tu tuan-tuan perempuan sekalian pun jaga anak elok. Contoh fitnah yang paling mudah sekali. Dia kata kerajaan Jepang bankrupt. Hutang banyak 1.4 bilion. Hutang dengan kerajaan persekutuan. Hutang tu bukan hutang kerajaan negeri nak bayar gaji. Hutang projek air sejak sampai sekarang. Kata serah pada kerajaan negeri. Air pula cuba balik rumah tengok bil air. Berapa subsidi kerajaan? Tuan-tuan bukan bayar semua. Subsidi kerajaan tu ada. Air ni kita buat air bekalan air nak menyegar 145 juta setahun. Kutip 100 juta je. Rugi. Tapi kerajaan negeri prihatin tak kira lah. Rugi pada untuk orang ramai. Orang kata kita bankrupt. Kita pinjam pada kerajaan persekutuan. Kalau kerajaan persekutuan tak bantu, kita nak bantu siapa ni? Paip di Pahang ni panjang 12,000 kilometer. Daripada sini ke London, sambung paip boleh pergi balik. Boleh miti kita ke London. 12,000 kilometer ini panjang. Jangan dengar ni semua. Kata kerajaan negeri bankrupt, defisit. Sejak saya jadi menteri besar, kita dah membentangkan bajet 11 kali. Berimbang 3 kali. Defisit 2 kali je. 6 kali lebihan. Surplus. Tapi masa kita bentang, itu memang kita bentangkan bajet itu untuk defisit. Itu cara kita memerintah. Sebab kita kata misalnya kita dapat hasil 100 juta. Kita nak belanja 120 juta. Buat masjid, buat surau, buat jalan, buat sekolah, sebagainya. Jadi 120. Nampak macam defisit. Tak cukup duit. Tapi setelah sepanjang tahun, ada juga sekolah yang kita hanya baiki. Ada pelajaran paip yang kita hanya baiki, tak ganti semua. Jadi belajar itu kurang daripada apa yang dianggarkan. Jadi masih lagi lebihan. Jadi jangan kena ambil semua ini. Jaga keselamatan. Naik kereta, turun baik, naik bah, naik motor. Naik motor dari saya salah. Polis tangkap. Tapi kena naik juga naik. Perlahan, dia elok, dia jatuh. Jangan accident. Jangan merokok. Dan nak merokok jangan rasa ada sebatang dulu. Jangan rasa sebatang dulu, sudah. Jangan rasa banyak. Mak ayah macam nak tarang. Mak ayah merokok juga. Patut-patut pada